Episod ini dibawakan khas kepada anda oleh The White Sands Pahang. The White Sands Pahang adalah sebuah homestay moden dan minimalis di Malaysia, Pekan Pahang. The White Sands Pahang creates a comfortable and peaceful home away from home. Homestay mereka ada bermacam-macam kemudahan yang sudah disediakan untuk anda. 2 queen bedrooms, 2 toilet with water heater, soaps dan towel, fully equipped kitchen contoh fridge, microwave, cooking equipments, complimentary coffee dan tea sachet, parking shelter, portable karaoke dan free Netflix and Wi-Fi. Nak tahu lebih tentang mereka, korang boleh check them out di TikTok dan Instagram at thewhitesands.pahang atau boleh hubungi mereka di talian +601 484 31623. Sekali lagi +601 484 31623. Tunggu apa lagi? Book a reservation di homestay mereka sekarang juga. Let's get it. Yeah, I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros, Mass bros, we're the ones who reign. Selamat datang kembali ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf, Shazwan and right here. And Brock. Let's get it. awkward kan? Dah start. Tiba start terus. Tapi awkward moment actually macam-macam saya. Especially bila aku baru kahwin kan. Ya. Mat, awkward Actually saya. awkward moment banyak. As in, asal awkward bila dah kahwin? Awkward lah. Okay, aku bila masa tunang atau mataian tak pernah jumpa family dia. Okay. Aku punya practice macam tu. Macam sebelum tunang apa kan, aku nak jumpa mak bapak aku tak galakkan lah. Sebab macam kau belum confirm. Okay. Even tunang pun try to make it minimal. Bila lagi dia tinggal dengan dia punya ni in-laws, lagi kau ada banyak awkward moments. Awkward saya. Tapi Kau jangan jadi macam cerita Norma ya. Norma. La haula wala quwata illa billah. cerita apa? Ya cerita konteks dia cerita baru ni. Kau tahu ni? Tahu tu. Norma? Okay, Norma. Dia macam cerita apa tu yang previous Ipar ada mau. Ipar adalah maut. tapi ni mentua dia. Mak dia Indonesia. Okay, aku tahu. Cerita betul satu. Ya. Based on true story. Ya, tapi mak dia tak lawa macam kat cerita tu. Aku dah lama lagi. Diorang bagi gambar real lah. Ada yang bila time diorang tengah kahwin kan. Ya. Kau dah tengok kamu dia? Tak ada. Yang diorang dah tunjuk gambar Mak dia masuk jail loh. comparison. Serius lah. Kata tengok cerita tu. Tak full cerita pun tengok. Trailer je. Aku nampak news yang dia macam handcuff mak dia. Aku cakap Okay. macam kini pun boleh Kena Kena Indonesia No, aku as rasa in like, kena. macam muka gitu pun boleh macam setan nak asuk lah, nak buat macam mana kan. Ya, tapi ini bukan awkward. Tak awkward sangat. Tiba Awkward is bila dah kahwin. Okay. Aku macam macam ni saya raya especially kan. Aku ingat bila first night. Takkan aku dah sini kat sini gila babi. Kira duduk jauh-jauh lah. Kira macam exting Selepas kahwin. Oh gerak gitu Tak ada lah bodoh. Dah duduk macam so. Tapi aku suka make things awkward. Kenapa? Macam kelakar. It's just aku self entertainment lah. Ya, itu je. Korang tak ada awkward moment ke apa? Awkward moment lah. Aku so far in my life tak pernah awkward lah. Tak pernah. Yeah. Aku baru-baru ni aku macam every raya aku rasa macam Ramai macam orang datang rumah. Tiba macam so arwah bapak aku dah tak ada kan. So aku macam head of the family apa. Okay. Usually kau macam layan. Faham. Ya. Habis macam arwah bapak aku punya family datang. Aku dah macam Okay, sama. Selalu the basic question apa bila dah baru sampai? dari mana? Dari mana? Makan. Tak, aku macam tunggu lama. Sebab tu that question macam akan keluar apa. Yes. So macam aku tunggu lama-lama. Duduk aku macam pergi dapur. Cik dari mana? Nak buat apa ni? Kan, habis tak cakap dapur ke tolong mak kau. Habis mak aku dah tengah order barang. Aku dah macam mak gila ya lah. Aku rada macam buat kerja. Ayalah, I mean your mak kau should macam comfortable Tapi mak aku macam tak betul. Mama no
Dia macam wife aku pun tengah tolong-tolong. Habis aku macam wife kau lagi awkward sia. tak, wife aku tolong kat dapur. Yalah, I mean kalau kau nak suruh dalam tamu lagi dia macam awkward. Habis aku terpaksa keluar macam. Habis aku Stay kiri lah. Kira stay tak, kiri. aku just diri tengok Kira dia posing kan. Tengok mampus. Kira Kau posing kau diri depan TV kau macam tak, diorang kan duduk kat sofa. So aku diri kat belakang. Oh di belakang. Aku macam tengok. kira kau orang kau gini lah. Kira kau pegang shoulder orang lah kira. Dari mana? Habis macam Asyik. awkward lah. Habis macam Aku tak suka je. habis dah macam dah tengok TV. Okay, dah time lah. Dah time untuk berbual lah. Jadi mana? Baru rumah. Yes. Kira Tu paling senang lah. Lepas tu tanya macam Agak makan tak? Dia makan Kuih Paling senang lah tu lah. Topik. Dia paling tak, aku paling tak suka. Kau dah awkward. Kau tanya soalan, dia jawab terus dah. Oh Kau yes. continue Stop situ kan. Asyik. Stop situ. Dari mana? Nanti Ada macam first kau house. tengok dia tengok senyum kat each other. Patut question gini. Dari mana? Kita tuan rumah, of course tanya dari mana. Dari mana? Di first house. Lepas tu dia sepatutnya tak keluar hari. Patut gitu. Yes. Kita dari mana? Ni first house. Tapi how to end it? How to end it? tak ada akan Dia dah macam last kau macam tengok dia. Makan. Tak ada. Dia kau dah lama sangat pun awkward. Dia akan end bila dia akan end. Kau just will tahu when it ends. Betul? Ya. Macam mana Kira macam kalau kau dah awkward kan macam, dari mana? Ni first house. Tak keluar hari. Ni nanti lepas korang dah jalan, nanti nak keluar pergi side mak pula. So, mak saya. Nanti macam itu. Lepas tu kau gym kan macam. Posing gitu. Jom, okay tak bicep saya. Macam Ada yang engaging. Kalau macam pakcik-pakcik nanti macam aku Alah. dah awkward, nanti aku duduk macam kat meja. Duduk serang-serang. Okay, nanti diorang datang. Dia datang. Tu confirm dah ada conversation. Tapi Dia approach confirm dah ada conversation. maybe that's why orang-orang tua ni, diorang macam, kau boleh just letak macam nenek aku kita kalau pergi jalan-jalan kan, nanti kita contoh pergi ambil makan, dia boleh, nanti kita kau boleh nampak dia berbual dengan lagi satu nyonya kat sebelah. Yes. Maybe diorang dah used to it, tak ada TV dulu kan. Yes, correct. Macam kita macam That's why okay. Diorang can just sit there macam relax je, tak buat apa tau. Kalau kita tak boleh sah. Betul. Macam adakah benda ni something yang how to say macam Bad ya, sebab Yalah. dah mana-mana dah teknologi pun. Ya. Habis lepas tu macam benda-benda gini macam bergaul dengan orang dah it's not a thing anymore. Everything is awkward. Jadi macam kau tak socialize lagi. I mean ya. maybe that's why the term introvert keluar tau. Kau faham tak? Because pada aku introvert ni is benda yang kau tanam kat otak kau. Ya. Benda tu kau boleh, okay, terus terang kan, aku dulu introvert. Aku awkward turtle je. Sekarang kau Aku extrovert. sampai sekarang Aku introvert. Kau introvert? Legit sah. Relax dah. Asal semua orang tak percaya. Dia macam ni Aku boleh realize aku balik pada introvert aku bila aku jumpa family bini aku. Ada macam Macam okay, actually aku rasa introvert ni is bila kau dah tak comfortable dengan orang. yeah. That group of people. Actually betul lah. That's when kau introvert. Nanti kalau kau dengan orang dia biasa kau Yes, different person lah. But dulu aku nak berbual-bual aku takut saya. Serius. Yang tu aku cerita aku joget dalam bas. Oh, okay. Aku practice Tu awkward moment juga. aku itu dia aku cerita. Dia punya apa? Saya cakap Saya suruh kau joget. aku dah impress mah. Aku dari tu tengah macam feeling step up kan. Tapi dia dah tentu tak tengok kat kau. Tu asal bodoh saya. Oh my god. Dia cringe moment je tu. Tapi tak apa. Kau dah ada jodoh, dah ada partner. Yalah pasti kalau kau imbas balik kan. Terrible. Jangan Orang teringat cakap dia. move on from the past. Yalah. Tapi aku ada satu cerita juga awkward yang kena-mengena dengan dia punya kawan. Oh Okay, okay. perempuan tu kan aku joget kan. Yang dalam bas tu. Dalam bas. The next year aku try kawan dia pula. Tapi kawan dia ni kasih aku the attention. Kau faham? Okay, so kita message. Aku tak pernah jumpa kedua. Diorang tahu. Sekiranya kau dah senyum. Diorang the reason kenapa kau perempuan ni kawan tahu aku pasal diorang dah berbual pasal aku. Okay. Diorang tahu, of course this Shazwan always take bus with me and awkward. Kira without knowing Every trip kau joget ke? Ada chance tak lagi. So awkward. Kira without knowing dorang promote dia.
Azhar Tapi macam You know one Bad ada. publicity is good publicity. Diorang komen sampai komen saya kat aku punya YouTube video. Yalah. Dia komen apa? Dia janji Mana bahan tahu Macam dance in basah lah. Mana tahu one of them macam he hot lah. Okay, at least one of them. At least one of them. Maybe that's why the girl bagi aku Attention lah. chance lah. Yeah. Oh, Okay, so cerita dia macam ni tau. Aku dah awkward. Aku dah macam bongok tu kan. And dulu kan aku suka gila Big Bang. Yeah. So aku Okay. dress up as Taeyang tau. Okay. Tu first awkward moment. Okay. Aku akan pakai extension. Pasal time tu rambut Taeyang tengah break ya, extension ya. kan. Faham. 2012. So aku keluar dia. Dia tiba-tiba okay nak keluar aku kan. So aku bawa dia pergi Bugis. Jalan-jalan aku cakap dia, you know this guy right, I want to bring you to meet him this guy he will call me Taeyang one. Betul-betul saya aku bawa dia cakap, Taeyang tu aku macam aku dah start action lah, Time tu Tak joget lah, tak joget. Time tu Every itu kena joget tau. Kira bila cakap tu yang dia punya elbow dah start. dah macam Elbow Lepas tu- dah start twitch. Lepas tu aku tengok perempuan ni dah comfortable lah aku kan. Aku pergi aku cakap wait lah, aku keluarkan dia punya rambut. Aduh, ke rambut extension aku pakai. Lepas tu dia cakap wah Taeyang. Aku dah tahu dia dah macam start cringe, dah start awkward kan. Okay. So okay tak apa. Lepas tu jalan-jalan. Okay, bear in mind aku jumpa dia time tu pukul 2. Pukul 2 Lepas tu kat Bugis Street dah jalan satu Bugis Street. Dua aku suku dah balik. Sabar. So kita pergi tempat depan sikit, tempat Okay. apa building. Bukan Bugis OG, Junction. eh? Bukan. OG. Ah. Ya. Naik escalator. Tu aku tanya dia, where you going after this? Tu dia cakap contoh I don't know, meet my friend lah. Cakap dia tanya aku, you where you going? Tu aku jawab gini, I swear to God, aku tak ingat apa aku jawab, but aku jawab benda merepek macam gini. I'm going to Fene. Terus je. Terus aku boleh nampak muka dia macam gini tau. Fene. Macam what the What hell is tapi dia tak layan aku ni. Fene. What is that? Is that a food? Can I eat it? Pasal aku jawab macam gini. No, what the hell? Stupid lah. So it's not a food. What? No lah. Tapi apa tu? Tak ada, aku just nak buat kelakar. Tapi it's so awkward. Awkward. Lepas tu aku tanya dia, so how? Where you want go after this? I meet my friend lah. What time? Now Dah awkward lah. 2:20 saya. 220 Sul. 20 jalan je, 20 minit Aku dah dengan Taeyang Syul. Kira kau lepas tu dah separate kau dengan lagu wedding dress pula. Tak ada joget-joget kat tengah situ. Dia letak cawan kat situ. Cawan kira. Kasih duit lah. Bodoh lah. Kau Im ada cerita awkward. Aku awkward. Tak ingat sah. Maybe aku boleh imbaskan sikit maybe dalam gym. Gym Kau macam Bisa ada awkward pun. aku Aku ni. usually a few times macam ketika kau dah tengah gym, kau tengah in the zone. Ketika kau tengah earpiece, tiga orang je. Oh. Macam ada. Apa tu? Sampai kita nampak tau. Get copy extension. Okay. So kau tengah macam kau dah Dazing, ni, tengah dazing habis kau relax, habis kau tengah Nanti guys, Okay, bro. slowly tangan macam tu. macam ada corner of copy eyes. Bro. Macam what? Habis macam yes. Nanti dia macam insyaAllah bro, your body nice lah. Ni kau just nak bilang ni kau body nice lah. Ni aku nak cakap awkward. Okay. Macam your body nice lah. Sebab usually orang kalau cakap gitu kat aku tak tahu nak jawab. Nak jawab lah. Pasal Nanti Allah je. dia, nanti dia macam aku macam no lah bro. Aku suka gitu. Habis nanti dia orang macam how long are you train? Kira nak ada strike conversation lah. Tapi aku dah macam Tu buat dah malas dah malas. So aku gym selalu aku nak get Lock in lah kira. Yalah, fokus. Get shit done Lucky. balik. Nak cepat ni habis balik. Sabar. At least kau tak jawab macam Steve Lim. Apa? Steve Lim aku tengok satu video dia perempuan dia cakap, I like your watch. Contoh I like your watch. Oh, you like my watch, thank you. Actually you should see my wallet. Apa benda Nak Lily? tunjuk duit dia. Bodoh saya. Kira macam your body nice Riak. What, bro, your body nice Thank you. Actually you should see my leg My leg. Macam nak promote diri lah. Kira Dah leceh saya. Okay, ya dalam That situation will be awkward lah. awkward tu nanti macam kau tak kenal apa. Nanti kau dah I like train 8 years. Tapi kau tengok dia macam Tapi orang tu tanya. Dia just cakap je pada kau nanti. Nanti dia macam
Tak, nanti dia will strike a convo. Nanti yalah. kau dah macam Nanti bila nak stop kan? aku nak buat ni. Macam mana ni? Macam Suruh dia spot lah. Suruh dia spot. You spot me lah. You want talk right? tak kau suruh dia spot lagi dia continue. Oh ya betul je. Kau nak end the convo, aku kena Susah gila tu. memang bro, do first lah. Kau dah get in the comfort zone, dan nanti dia caw. Yalah. See you again. Tapi nanti kalau kau jumpa lagi, Ada lagi. I mean, dia lelaki bro, kita start jumpa lama. Bro. Hey, what's up man? What's up, Today man? do what? Today do my deltoid lah. pasal aku sekarang aku selalu masuk je, aku macam bagi muka macam Macam tengah rushing lah kira. game mode macam Game mode. tak nak lain orang punya. Habis lagu? Kira lagu. Nanti alih-alih tangan dia. Bro. Okay, share bro. Tadi baru kena tengah ni. Out of nowhere. Aku jangan sebab bila orang gini kau Gini dah tahu lah. Kau tak boleh buka earpiece. Nanti dah start. I always see you here habis. Sekarang leceh kan. Lepis tak nampak. Ya. I will see you here. You got the wrong person. AirPods nampak. Kalau unless kau pakai kau punya tiang yang Leceh sah. Kawan aku buat gitu. Macam apa contoh ada cakap, you look familiar. No, I don't look familiar. You got the wrong person. Kayak mati. Mati gitu lah. Padahal tu cikgu kita sah. Dia dah kita. Something like ada macam gitu juga, macam nanti kau jalan kat luar. Nanti aku kadang-kadang dengan wife Iro macam siapa dia ni? Tapi aku salam ni. Yes. Usually aku sama Rauf dia sebut. Rauf Okay lagi Azwan adik aku. Azhar? Siapa nama dia? Aku tengok. Hamdan. Adik aku macam, you still fencing ah? Adik aku, ya. Sampai salah. Boleh layankan lah. Layankan. Sia. Awkward sia. Aku dari Iro macam ni kau salam macam. Nanti dia dari mana Tapi aku macam nak cocok jalanan. So aku tak kenal. Maybe pernah nampak ke apa. Mes Bros tapi podcast lupa kan. Tak ni sebelum podcast pun. Benjen dah jalan. Wife kata, who's that? I honestly I don't know. Sama je aku pun sama je. Macam kita kadang-kadang dia macam bro, long time never see you. Macam sial lah. Kira start kita fikir where nanti dia bilang. Yes. Terjadi kat aku kat time NS. Aku tengah enlist. Sampai hari ni aku tak ingat siapa tu, tapi aku tahu muka dia familiar. Wan. How's it going? Ke maybe dia tengok kau nya tu. Tak. Aku tahu ada budak Saints ke somewhere. Macam siapa tadi ni? Aku balik aku cakap adik aku, aku rasa Adam Anda. Tak tahu kau kenal tak? Tak tahu. Budak Saints dulu. Ada Swandi kena. Ada Swandi? Kan lah. Madrasah tu budak madrasah. Bukan dia budak aku tak tahu dia siapa, tapi aku cakap adik aku. Dia yang swim nampak Singapore. Bukan lah. Dia yang swim kat laut habis nampak. Pasal balik aku cakap adik aku, Dia yang Bukit Timah Adam Road aku cakap adik aku rasa aku nampak Adam tadi. Cakap serius lah. Cakap ada Ami juga. Okay. Next 2 years adik aku masuk CD, nampak Adam tu betul-betul. Terus adik aku cakap aku, kau cakap kau nampak Adam kat Ami Masuk selama. Maybe clone ke apa, tak tahu. Tak lah, sampai hari ni aku tak tahu siapa tu sah. Sebab orang Tapi muka macam Adam lah. Honestly aku tak ingat muka Adam macam ni. Aku just tengok muka dia macam Adam. So aku cakap Adam lah. Adam main bola apa? Adam Swandi. Adam Sandi lah. Maybe dia. Kau tak ada awkward moment ke? Aku tak tahu. Mesti sama ngaruh. Apa? Gym Pasal aku gym lah. kalau boleh aku nak carry the conversation, aku leave terus. Macam leave orang terus. berbual macam bro, I always sometimes I saw your video. Sometimes I make videos I need to go already Gitu lah, take care bro, take care. Okay. That's the Sebab best kau way. tak tahu nak berbual apa. Kalau kau macam tahu nak berbual apa, then okay lah. Yalah. So tak tahu. Live as a apa dia cakap? Leave it as it is. Aku pernah macam gitu. Tapi aku kat SGCC. Lepas tu aku SGCC last Singapore Comic Con. Okay. Last 2 years kan TikTok invite aku kan. So aku kena ada kat panel tu. So ramai orang yang datang. kau berbual. Awkward gila. Tapi ramai orang tengok kau. Famous Ada few lah macam budak-budak. Ni yang one Let's Talk Comics. This is the guy. Tak ada. Dia sampai awkward kan. Dia akan that moment yang where kau akan diam, dia akan diam. Tapi aku nampak orang minta signature kau. Tak lah, diam dulu. Tak ada, dia cerita. Dia aku. Okay, apa feeling dia macam
You from Let's Talk Comics. Abang, can I take photo with that, abang? Sorry, you got the wrong person lah. Tapi dah ada How tag Syah Saredo. How to get the wrong person? Kau Alah, fill up the screen. Tak ada, dia macam ni. First berbual macam, thank you for watching, man. Episode berapa dia kena? Dia macam ni. Dia berbual macam, first dia cakap, aku tengok konten, aku cakap, thank you for watching, thank you for the support. Simple kau tu. Bro, can take picture? Yeah, can. Dah habis. Tapi sign. tak, sign tak ada. Sumpah tak ada. Tapi dia dah sampai awkward kalau dia dah start bercerita kan. Macam aku pun collect macam kau daripada kecil ni kan. Aku cakap okay. Lepas tu kau macam expect orang panggil kau. Jadi tu aku macam salah. Aku dengan kawan aku dia satu ni takkan nak tunggu situ. Aku macam kau nak buat apa Lepas tu aku macam end up macam okay lah bro, take it easy Lepas tu salam, bro, you know the band ni got one Spider-Man. Aku macam tangan dah tengah salam macam yeah, kau I understand. macam sakit kan. Kira dah kesal macam Dia cakap, you're so strong. Lagi satu conversation. leceh. You so strong. You gym also. Are you superhuman? Speaking of gym, aku ada gym awkward moment Kau pergi gym lah? dulu. Babi. Ni episode banyak kali. Sabar. Dan so aku tengah gym. Okay. Ini first time aku gym. Selalu aku workout kat rumah. Selalu Okay. aku beli Kau buat dumbbell. macam pijak. Yang push up yang 2-3 hari tu kan? Bukan. Bukan. Secondary school aku selalu gym kat rumah. Okay. Pasal Secondary, bapak aku beli dia punya barang-barang. Oh, okay. Ya, macam tu. Bapak kau bilang aku Jom lah. Oh, okay. Ya, so aku awkward. So aku tahu aku badan gemuk kan. So aku macam tak tahu nak pakai equipment ni. So okay. Bila aku pergi gym satu kali kat SI Sports Club kan. Aku gym. Ni first time aku gym. Aku bapak aku SI gila. So aku okay, the reason kenapa aku sebut SI Sports Club is because aku tahu SI Sports Club tak ramai orang. Okay. So members only kan. members. That's the only place yang aku boleh aku rasa macam Jo so cakap kat sana ni. tapi kecil. Dia punya weight ringan. Ya, so untuk macam baru-baru macam aku okay lah. So aku pergi tentu bench press. Tak pernah aku pakai bench press. Selalu chest aku buat kat rumah je kan. So aku buat so aku duduk. Dah habis first set laki ni tengah buat chest yang gini je. Okay. Dia facing aku. Dumbbell lah. Bukan, dia macam ada Okay cable machine okay. So aku stop dia aku dia senyum. Aku macam ya. Lepas aku buat lagi. Makin dekat lagi. Lepas aku duduk tengok dia. Bangun kira How roll? Okay. Aku kira aku dah All okay bro. Okay lah. belakang sikit lah bro. So okay, cut to the last set lah. Aku macam so aku lap ni. Aku bangun. Lepas tu dia tengok aku, dia senyum. Dia pergi nak bench press aku tadi buat kan. Dia jilat bench. Tadi dia tengok aku. Wan nak keluar tengok mereka nak tengok. Dia nampak kamera dia stop tau. Okay, lepas Dengan mata dia dah. jangan kat aku. Okay. Cerita pendek je. Tapi so aku bangun. Dia pun bangun. Dia tengok aku tengok dia, aku senyum. Aku pergi kat kabel pula tu kan. Dia take over aku punya bench press tu. Dia tengok aku, dia pusing dia bench. Kira the whole 3 set aku buat bench press terbalik. Dah pesi. Tak lah. Tak kisahlah. Tapi apa pasal dia tengok aku macam tu? Maybe ada. Sah. Si tak kisah apa. Aku baru nak buat kabel. Aku letak balik. Angkat tuan aku, angkat botol aku balik. Tu baru first workout aku saya. First workout. Tak kisah. Seat terbalik tak kisah. Tak kisah. Kalau seat kau betul, maybe sampai sekarang kau gym. Mat, aku itu first time aku gym sampai habis. Babi. Miss pasal dia yang selalu tengok kau. That's what's holding you back Tu sampai sekarang. Kau macam ada terimbas muka dia semua sampai sekarang. tak yang mungkin dia rambut panjang tu kan. Dia macam ada that vibe Kodrat, Ustaz Kodrat tu. Aku rasa lah. Ke aku world aku tak tahu lah. Tapi yalah, awkward moment. Actually aku ada list down banyak saya cerita. Bagi. Tapi takut macam isi aku je berbual. Tak kisah. Bagus lah. Tapi kau tak ada. Aku macam tambah-tambah Aduh. Aku suka tambah-tambah. Usually kat gym usually is the same awkward moment saja. Yes. Yalah, I mean mana-mana kan. Yeah, it's the same thing. Aku ada satu lagi slow awkward moment baru happen last week, time raya dan pakcik bini aku yang side. Okay. Pakcik yang ni cakap minyak. Bukan, itu abang. Okay. Ni pakcik ni dia memang dah lupa-lupa lah. Aku pula sound rosak kan. Okay. So dia berbual aku.
tanya aku, rumah bila siap? Oh, Kau tahu aku jawab apa? Apa? Ni dah rumah ketiga. Dia tengok aku, hah? Aku cakap dia, apa benda ni? Tu aku keluarkan phone. Pasal bini aku dah send list first house apa sekarang. Dia gitu je. Dia macam, hah? Gitu. So aku keluarkan. Kau pergilah kat telinga dia. Continue So aku tunjuk. So bini aku aku message the list of houses the yang kita akan houses, pergi next kan. house. Kebetulan itu the third house. Third house ke fourth house. So aku cakap, ni Oh, kira kau dah penat lah ni. Kira kau dah penat. terus dia keluarkan kacamata. Mana? Cakap, oh, rumah ketiga. Tak ada, cik tanya rumahnya bila siap. Aku macam, oh, rumah bila siap. Dah hati aku siap lah. Kau Please cakap lah. lah, dah siap untuk raya. Aku macam, ush, malu siap. Tapi tak apa, dia lupa. Tapi ya. That moment pun boleh relate. Boleh relate. Banyak kali macam orang tanya benda lain, kau jawab benda lain. Ya. Lepas tu nanti kau macam, okay, apa lagi? Alah tu aku cakap, hujung tahun ni lah. Nanti hujung tahun bagi tahu pakcik Aku cakap, okay. Sial lah. Tapi dia walk away ke tak? Ke dia Tak ada tu aku. Ganggu-ganggu. Itu aku dia. Boleh Boleh dah. Boleh dah. Kira Wan dah macam back away kan. Macam gitu. Boleh dah. Babi lah. Okay, since kita dah kat awkward, kita selit kelakar-kelakar. Okay boleh. Time-time raya dia. Apa dia awkward? Kelakar-kelakar weh. This year tak ada lah. This year banyak macam Kira banyak awkward pisang. lah kira. Tak, aku banyak pisang. Mis apa? Pisang. Macam irritated lah. Oh ni yang banyak lelaki. Macam penat. Pisang tu macam dia bukan barai lah. Dia just macam Penat. irritated lah. More tu Irritated. penat. Tapi dia bukan irritated Tapi asal kau dengan cranky? penat. Penat. Saya tak boleh ikutkan penat sangat lah. Orang nak enjoy apa. Tapi aku tak tunjuk. Aku tak tunjuk yang aku pisang. Oh, okay. Aku just macam, Pasal apa kau siap aku nak pisang? balik. Penat. Oh, penat. Tapi raya once a year. Yelah, Tak, tapi kau kena kalau enjoy lah. No, I mean like Kira 2 against 1 now. maybe because dah kahwin kan. So kau kena Faham. banyak jarak. Tak boleh lah gitu. Saya penat saya. Tapi that first raya kau split ke kau jalan satu macam family Split, maksud kau family kau dengan lepas tu kau pergi rumah family dia. Badan sebelah pergi sana, belah sebelah ni. Oh, kita macam first day dengan Boleh dah Tak boleh dah. apa? Kau Dia pergi macam kira kau pergi bini aku side, lepas tu Baru kau. petang pergi aku side. Kau je macam mana? sama-sama. Yalah. Ada yang kau pergi berat-berat rumah first day. Yes, aku pergi rumah Tapi kau belum kahwin. Belum lagi. Yalah. Maybe aku Nathan Next year confirm sama korang. Maybe the pisang. Pisang. Ibu Pisang. kau pisang. Pisang Pisang goyang. Habis lepas Boleh dah Boleh dah. habis yang awkward. Ya, since kita dah cakap pasal time raya kan. Okay. Tiba-tiba budak je salam kau. Habis Oh, tu kau snatch. habis tunggu. Kau nak apa je? Alah. Tu pasal aku macam ni It's the best kau diri at the end of the room. So diorang tak nampak kau. It's the best kau tak payah Kira salam. kau just macam face the window. Ni pakcik okey ke tak? Ide tak tegur ke? Kira kau macam tu baru dah tak tegur. Either that yang dia nak minta duit atau kau nak bagi duit tapi kau tak tahu siapa dah kerja ke tak. Oh sometimes itu lah. Tak ada play safe kan. Tak bagi duit lah. Kau Kau just kerja ada- mana? Nah, kerja mana? Oh, masih sekolah lah. Tak ada. Dia punya live Tak ada. Oh, masih sekolah. Ay, kau tukar macam sekolah ke? Pelan-pelan masuk bilik. Sekolah ke? Kira kau Dia paksa tak nak kasi duit tau. paksa dia jadi kerja. Sekolah ke? Tapi kat dalam keluar tukar duit. $2. Tak lah, kerja lah kan. Kau kerja lah, kau jangan nak bilik lah. Aduh. Ya. Mesti ada that moment. Mesti ada that moment. Tapi macam budak-budak random tak kenal aku bagi $2 je. Ada lah, tak ada. Oh, ada aku gitu tapi aku shoot keluar entrance. Ada that one house case kita dengan my family aku tengah raya. Tapi itu kita raya kat rumah Tok Cik aku punya wife
Okay. Tok cik kau Kira punya dia wife. punya, Oh okay. Tok cik aku punya wife kira dia Nenek. Macam mana Tok tu? cik aku is dia punya second husband. Okay. Habis dia punya family semua kira masuk dalam bilik lah. Jadi kita dah berbual dengan family macam dah funny kan. Dan nak balik dia buka pintu budak semua ramai gila sah. Leceh. Budak ramai tu. Tapi bagus bagi duit ni. Yes. Cuma macam macam sedekah lah. kemampuan kan. Tapi that time ada macam gitu. Ramai-ramai macam Assalamualaikum. Okay, relax. Nampak first family, satu family. Ui. 1, 2, 3. 14 orang dah berapa? $28. Tu kalau $2 tau. Tu lah. Tapi tak boleh yang pasal $2 kita bagian. Kita tak salah actually. Yalah. Bila aku check anak aku ada orang bagi $2 juga. Of course lah. Dia macam aku cakap. Kalau aku is more selective Like macam aku will kasih dia ni banyak. Aku nak kasih kau sikit. Yalah. Kau nak cakap Usually macam gitu ya. Alah, at the end of the day kau pun tak ingat siapa kasih. True Kan? Unless kau letak nama kau So kau pergi rumah lain-lain collect sama juga. Dulu pun kita macam gitu apa. Yes. Tu Sama je. tak payahlah komplain. Tapi apa, masa balik awkward lah. Awkward. Korang pernah naik Grab dia awkward? Grab aku suruh pakai airport so tak Oh serius lah. Tapi kadang pakcik nak berbual Ya. leceh. Aku tak tahu pun aku macam let's say aku naik, aku punya kerja aku kena naik taksi. Asal Aku dari base aku kena pergi post aku naik taksi. Leceh ke? Bayar? Tak lah, ke company lah. Oh, Aku ada cap punya kad. tapi kau cakap kau naik motor? Motor pergi base. Tapi aku kena draw weapon aku semua apa. Leceh sia. Bila lepas tu every time nak kena layan lah. Layan lah. Wah, today so many people lah. Dia tengok hari lah. Kalau kau Tengok hari. balas kan. Tak, kau kena first thing bila masuk. Ni tip lah guys, ni tip kan. ni Kira tip kau lah, masuk. okay. Kau masuk. Kau tak mau pakai AirPods kau dulu. Okay. Kira uncle Pasir Ris lah. Kira kau pakai. Okay, faham. Sebab Kau tak boleh terus pakai. Aku nyawa aku stay forward. Macam dulu time NS kan, bangun pagi kan. Nah. Aku macam, uncle, ada berbual aku cakap dia, uncle, I wanna Kau berani cakap gitu? aku cakap, I wanna close my eyes first lah, tired lah. kau Cause my tu came straight, so far. Dia cakap, okay, no problem. Aku tutup mata. Depan muka kau. Tak ada sebelah. Dia macam Uncle, who driving? Tak, aku pernah awkward masuk Grab share. Oh, okay. Macam Grab Hitch lah kan. Grab Hitch. Masuk, ada perempuan sebelah aku ni. Selalu Dia ada macam tak ada. lu boleh share. Kau imagine dia cakap gitu. Tapi aku awkward. Kira bila dah No space dia, here. Kanina. Walah ni, so smelly. dia tengah pakai phone. Habis macam dia kena terlanggar. Tak, okay. Kira kau masuk agresif gila. Dengar. Tengok one je. Kira mengeluh. Apa kira aku masuk. Haiya, smelly boy. Okay, aku selalu macam kalau kau hits, dia akan hantar orang yang masuk dulu, betul? Sometimes repeat kan. Kau dah naik. Kau kira first one tu naik. Then Akan datang, passenger tu dia datang Inilah terjadi kat aku. Tu dia 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 tengok nearest location. okay. Tapi tak fair lah. Tak fair lah. Perempuan tu sebelah aku kan. Aku masuk dulu. Aku masuk kemudian. Lepas tu tiba-tiba aku tengok, ni dah sampai rumah aku. Aku punya mindset, aku takut dia bising. Perempuan dia bising cakap, I take first, how come you send this guy first, right? Aku ingatkan gitu. So bila dah sampai blok aku cakap dengan driver tu, can drop me further down. Pasal rumah aku kat ujung pun. Kan. Lepas tu bila dia dah masuk tu, aku tanya perempuan tu, excuse me, you also stay here? Perempuan tu diam je, tak tengok aku. Tu aku Kira masih macam Dia gitu dulu. Tengok gini. Aku tu cuit kuat sikit. Excuse me ma'am, you stay here. So aku macam smelly hand. Dia mesti ditanya. dalam hati aku macam, asal tak jawab saya. Kan aku cakap further down kan. Ini aku cakap dia, aunty jangan just stop me here. Aku kena jalan lagi so masuk. Pasal aku dah awkward sangat masa tu. Asal lah aku pergi tanya dia. Kau check mulut dia Bukannya kau berbuih. Bukannya kau boleh check ke bila dia punya map. Map ni. Tak boleh lah. Dia ada Tak ingat. passenger apa passenger apa benda lah. Ada apa? Aku tak tahu lah. Tapi aku tak suka bila macam kalau ada gathering kan, ramai orang dah sampai. Oh yes. Bila kau sampai alamak dah ramai Asyul. Kira kau kena macam
Bluetooth dia macam okay dah habis. Dia leceh kalau kau masih budak kan, kau get salam satu persatu. Ya. Aku malas ya tu. Tapi kau malas tu more to awkward lah. Yalah. Aku yes. Ya. Kalau korang ada experience macam ini juga, time raya mesti ada banyak. Ya. Korang sila komen atau kalau malu just DM kita. Kita will then read out Yes, apa-apa korang DM lah. Tapi tak bilang nama Tapi ada satu benda yang tak awkward. Apa dia? Bila kau nak book White Sands Pahang. Sebab Kira bila, gitu je sebab bila kalau nak book White Sands Pahang, kau tak payah awkward. Kau just pergi dekat IG atau TikTok diorang, tanya je. Yes, sir. Ya, macam Kalau tak korang boleh hubungi +601 484 31623. Baik. Ya. Tak payah awkward. Tanya dorang, kau nak cakap korang nak book a stay there. Betul. Kalau korang macam nak tahu apa amenities around Pahang ada, kau pun boleh tanya dorang. Dorang akan guide korang Nasi kandak Siapa tak Nasi dengar kandak. episod yang sebelum-sebelum ni, korang miss out lah. Ya. So kat Pahang ada nasi kandak. Okay, dan itu kita akhiri episod ini. Lagi gila, lagi baik.